Assalamualaikum ya Habib, saya mau bertanya pasal bulan puasa ini ada sebagian orang tu yang marah-marah ya Habib. Padahal di bulan Ramadan ini kan syaitan-syaitan itu sudah dibelenggu, di penjara. Tapi kenapa ini kok masih ada orang yang marah ini? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada dalam pertengahan bulan Ramadan. Tidak lama lagi, ya, 10 hari lagi ataupun 14 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan supaya amal ibadah puasa kita ni diterima oleh Allah taala. Dan kadang-kadang, ya, yang kita bingung ini, apabila bulan Ramadan ini, nama bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah, Syahrul Ibadah, namanya bagus dalam bahasa Arab. Tapi Ramadan hari ini namanya sudah rosak. Namanya penuh dengan pesta-pesta, jualan-jualan, pesta makanan. Kononnya bulan ini untuk ibadah. Betul lah, bukan kita nak ibadah saja, tidak kan, kita nak kerja, nak beramal, nak pergi office, nak pergi kedai yang menjadi, ya, pegawai-pegawai, nak bekerja. Kita buat perkara yang wajib, yang biasa kita kerja. Itu sebab tidak ada menghalang seseorang itu dalam beribadah dalam bulan puasa. Tetapi itulah, apabila terjadi, ya, kadang-kadang kerana jalan raya ni sesak, penuh, traffic jam sana, traffic jam sini, orang hantar anak ke sekolah sana, lama sangat, ya, trafiknya, berhentinya terlalu lama sana sini. Jadi manusia itu pada masa ini sibuk, segala-gala sibuk. Walhal bulan ibadah, bulan Ramadan ini bulan ibadah, ya, bukanlah bulan orang sibuk-sibuk sana sibuk. Tapi nama Ramadan itu sudah rosak sekarang ni. Nama bulan Ramadan, ya, sudah rosak. Sudah dipergunakan dengan cara yang lain untuk mencari keuntungan. Bukan orang bilang tak boleh mencari keuntungan, boleh. Tetapi kadang-kadang terjadi di sana sini, dalam ketika jual beli, berniaga sana, berniaga sini, yang cakap kasar jalan juga, yang marah sana, yang, ya, tidak kontrol lagi marah, asyik suka bertambah-tambah marah. Jadi bulan Ramadan ini macam seolah-olah Allah Ta'ala menyusahkan mereka. Walhal Tuhan tak ada suruh macam itu. Tuhan bilang take it easy, buat saja amal ibadah tu dengan sempurna. Ya, kau puasa, tengoklah muka orang-orang yang puasa. Kita pun nak takut kan, kadang-kadang kan, mentang-mentang lah dia puasa, tak boleh ini, tak boleh ini, ya Allah, diam, ya, ada bertambah ini. Tetapi bulan puasa ini ni, bil-bil, ya, harga-harga semua naik, makanan bertambah-tambah. Mana orang nak kurus? Tiap-tiap malam kita dengar jualan-jualan petang-petang sebelum, ya, berbuka puasa ni. Di sana sini, pesta-pesta makanan, pesta-pesta jualan ini, bazar sana, bazar sini. Kononnya kita nak kuruskan badan, kan bagus. Ya, Rasulullah tak suka orang jadi berat badan. Ya, Rasulullah tak suka. Rasulullah tak suka orang berjalan. Biarlah jalan itu, kita jalan kaki kan, bukan jalan perut dulu. Kita bukan tak mau, ya. Jadi badan kita tak slim. Macam mana kita nak, ya Allah, kuruskanlah badan aku, ringankanlah badan aku. Ya, selalu kita mahukan macam itu supaya kita dapat beramal dan beribadah. Kalau badan kita berat 120 kilo, 100 kilo, macam mana kita nak ibadah? Nak sembahyang tarawih, nak sembahyang sana, nak sembahyang waktu malam lagi, berat badan itu. Jadi kita kurangkan makanan-makanan ini, ikut kesihatan, ya. Bukan kita bilang tak boleh makan, boleh. Cuba tengok sajalah minuman-minuman, Masya Allah, yang manis sana, yang manis sini, macam-macam warna minuman. Makanan-makanan, roti ini, nama roti saja dekat-dekat nama 10 roti. Roti John lain, roti Janet lain, roti Janet pun tak apa-apa roti. Macam-macam roti, roti prata, roti canai, nasi, macam-macam nasi biryani, nasi apa lagi Muhammad? Nasi mandi lagi apa? Kabsyah. Nasi kabsyah, nasi apa, orang-orang Jawa ni.
nasi padang, Padang. nasi ramas. Macam mana badan kita nak kurus macam ini? Asyik kita main makan jadi penyakit. Sebab itu ada baiknya puasa ini macam dalam hadis lah mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, sumu tasihu, puasalah, mudah-mudahan dengan puasa itu kita bertambah sihat. Kita mahukan kesihatan mental kita, kesihatan tubuh badan fizikal kita juga. Jadi Rasulullah tak suka kalau orang yang terlalu berat ini nanti dia jalan susah. Dia jalan sudah. Kita bilang, ya Allah, kempiskanlah perut aku, ya Allah. Kita boleh berdoa, ya Allah, ringankanlah tubuh badan aku, minta ratakanlah perut aku. Tak mau perut kita besar, jalan dulu. Kita tidak mau perut kita jalan dulu. Kita nak jalan, kaki kita sama kaki sama kedua tangan kita jalan. Ini kita tengok dekat negara-negara Arab banyaklah negara-negara yang lain-lain, ya Allah, tapi mereka tak tahulah dengan pakaian mereka. Jadi kita tengok pun tak seronoklah juga orang-orang yang berjalan dengan perut dulu. Itu yang nak ingatkanlah. Melainkan orang-orang yang mengandung, orang perempuan itu tidak ada menjadi halangan. Tapi itu yang kata Rasulullah, akhsha min ummati akhir zaman kibaral batan. Maknanya orang-orang yang membesarkan perutnya sampai dia tidak mahu menjaga kesihatan. Itu yang Rasulullah tidak suka. Rasulullah takut itu. Sebab itu kita berhati-hatilah dalam segi makanan. Dan apa lagi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, apabila idza kanat awwal lailah min syahri ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Maknanya dalam ringkasnya lah, apabila dalam bulan awal Ramadan ini, bulan-bulan Ramadan Allah Ta'ala kunci, tutup. Kalau boleh Allah Ta'ala kontrol dan rantai segala setan-setan ini. Setan-setan ini tak dapat lagi, tak boleh keluar, tak boleh ganggu umat Nabi Muhammad SAW. Segala jin semua diikat. Tapi macam mana boleh terlepas ini? Ini setan-setan yang terlepas ini, setan yang mana? Kenapa orang itu boleh jadi marah ketika dalam bulan puasa? Sepatutnya lemah lembut bulan puasa. Walaupun perut kita kosong, walaupun kita lemah, walaupun kita letih, lelah gitu, macam tak ada semangat, lemah ke apa, tapi Allah Ta'ala sudah bilang, aku rantai segala syaitan-syaitan, jin-jin ni semua tak boleh ganggu. Tapi kenapa boleh yang ada yang terlepas-terlepas ni? Kenapa kita lihat ada orang marah sana, marah sini, macam-macam marah dalam bulan Ramadan ini? Ini semua akan terjadi. Dan kita lihat sekarang, sepatutnya kita mesti berlemah lembut, akhlak kita mana dalam beribadah. Sebab itulah apa juga ibadah yang kita lakukan, kita nak tadarus, amalan yang bagus, tadarus. Kita baca dengan tartil, dengan sebaik-baiknya. Kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan saleh, dengan zikir, dengan wirid-wirid, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sangat mulia dan indah. Tetapi ingat, apa yang kita buat itu, niatkanlah niat yang ikhlas. Bukan nak tunjuk-tunjuk, bukan nak mencari nama, bukan nak mengagungkan ketua kita, pemimpin kita, kita kerana pemimpin kita baru baca tadarus, kerana ini baru kita baca, kerana ini baru kita berkumpul. Itu kita tak boleh ingat gitu. Kita bilang niat untuk membaca Al-Quran yang azim. Kalau kita niat dah tak betul, kita datang riak, ujub, ini semua menjadi sia-sia. Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti amalan yang kita buat ni, penat-penat, tadarus sana, tadarus sini, semua jadi debu, sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita pelihara, jaga baik-baik. Apabila kita membuat amal-amal ini, semua ini amalan untuk akhirat. Ini bukan dunia. Kita cari nama, cari ini, tetapi satu itu bacaan semua tak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi kita mohon Habib mohon Allah, mudah-mudahan apa juga majlis-majlis yang kita buat dalam bulan Ramadan ini, kita niat kita jaga hati kita supaya jangan rosak. Kita niat kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya setiap huruf Al-Quran itu, setiap huruf Al-Quran dan kalimahnya kita mendapat rahmat dan barakah dalam kehidupan kita. Sebab itulah apabila kita lihat
majlis-majlis khatam Quran, majlis-majlis khatam Quran, apa semua. Kita ingat, apabila imam tu sedang membaca doa khatam Quran, please keep your mouth shut. Kita tutup mulut, kita dengar, kita aminkan. Bukan kita buka handphone, berbual sana, berbual sini. Perbuatan itu adalah salah. Cuba kita baca hadis Rasulullah SAW apabila khatam seseorang hamba. Dalam hadis Nabi, 60,000 malaikat mendoakan. 60,000, situna alf malaikah. Situna alf malak yang mendoakan. 60,000 malaikat mendoakan orang yang sedang membaca khatam Al-Quran itu. Doa-doa itu diaminkan malaikat-malaikat. Tapi kalau kita berbual, bercakap, ya, orang sedang baca doa dengan handphone sana, handphone sini, ya, ini kurang baik, kurang akhlak. Di mana akhlak kita? Kita tidak ada rasa malu dengan Allah Ta'ala. Depan ketua kita, kita tunduk, kita malu. Kita tidak mau melawan, kita tidak mau bercakap yang bukan-bukan. Kita diam. Tetapi apabila orang membaca doa, itu kita berdoa tu kepada siapa? Kepada Allah yang maha besar. Kan kita bilang Tuhan maha agung. Tapi kalau kita pura-pura dalam berdoa, kita pura-pura membuat amalan macam ini semua adalah merosakkan amal ibadah itu. Sebab itu jaga-jagalah. Jangan kita nak salahkan syaitan yang original. Syaitan yang original semua telah diikat dan dirantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapakah yang menjadi syaitan itu sekarang ini? Kita ingat itu. Kita percaya apa hadis Rasulullah tadi. Dan dibukakan pintu langit. Pintu langit terbuka seluas-luasnya bulan Ramadan. Dan ditutup pintu api neraka Jahannam. Semua ditutup. Jadi apa lagi kita mau? Pintu-pintu syurga terbuka. Kita berdoa. Ya Allah, kita boleh doa macam-macam doa. Kita boleh doa untuk kesihatan. Cakap Melayu boleh, cakap orang Inggeris boleh, cakap Arab boleh. Semua sekali. Dan Alhamdulillah, Habib tengok sini dekat YouTube, dekat negara-negara Arab. Ya, Alhamdulillah banyak soalan-soalan mengenai ibadah-ibadah puasa ini. Banyak yang dijawab oleh orang-orang alim, orang-orang salih. Ya, banyak. Cukup dengan amalan-amalan ini, amalan ini. Jadi kita ambillah mana yang kita rasa sesuai, kita dapat amalkan, kita teruskanlah amalan itu. Sekian saja ya untuk soalan yang dikemukakan itu. Barakallahu fikum bihadza soal. Insya-Allah kita mendapat berkat dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.